Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Firdaus Iman bin Khalid dan saya dari Sekolah SMK Bandar Putra. Saya Muhammad Nurul Amsyah bin Nurul dan saya sekolah daripada SMK Bandar Putra. Dan saya Muhammad Syed Ramadan bin Muhammad Saiful Nizam daripada Sekolah SMK Bandar Putra Segamat. Kami merupakan ahli perak dalam ARPM. Antara matlamat saya dalam khidmat masyarakat ialah saya mahu menjadi inspirasi buat orang lain. Selain itu, saya juga mahu membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Selepas itu saya dapat membina pengalaman yang baru. Saya dapat mempelajari sesuatu yang baru. Lepas tu saya berasa puas hati kalau saya dapat tolong orang. Saya pula khidmat masyarakat saya yang pertama ialah 1. Ingin membantu meringankan beban masyarakat. 2. Ingin mendapatkan kenalan masyarakat yang ramai. 3. Mengasah skill saya dalam bertutur terhadap orang dan mengelakkan menjadi introvert. 4. Saya ingin menjadi orang yang berguna. 5. Saya ingin menambah markah SSDM saya untuk mencapai tahap cemerlang. Dan saya, khidmat masyarakat saya adalah sukarelawan. Matlamat saya yang pertama adalah saya ingin membantu orang yang kurang mampu dalam pelbagai aktiviti. Yang kedua, saya ingin mempelajari gaya bahasa percakapan yang betul. Ketiga, saya mahu mengisi masa lapang saya. Keempat, saya ingin mempelajari pelbagai pandangan orang sekeliling. Dan yang kelima, saya mahu menambah SSDM saya untuk mencapai tahap cemerlang. Kemahiran saya pula adalah khat. Saya mahu membuat khat untuk mengekspresi diri saya secara kreatif. Selain itu, saya mahu mengasah kesabaran dan ketelitian dalam menulis khat. Yang ketiga, sambil saya buat khat tu, saya akan menghargai seni dan budaya Islam. Tambahan pula, dia boleh dijadikan sebagai hiasan untuk di rumah. Kemahiran saya ialah bermain drum. Yang pertama, saya ingin bermain sebanyak 5 lagu dengan cekap dan tiada kesalahan. Kedua, saya ingin mencuba benda baru dan berfaedah. Ketiga, saya ingin melatih fikiran saya terhadap seni muzik. Keempat, saya mahu menjadi komposer muzik yang berjaya. Dan yang kelima, saya ingin melatih diri dalam kesabaran mempelajari proses bermain seni muzik. Kemahiran saya pula adalah kawat kaki. Yang pertama, saya mahu mendapat tempat johan dalam pertandingan Datuk Bandar GO peringkat negeri. Yang kedua, saya ingin melatih diri menjadi lebih berdisiplin. Yang ketiga, saya ingin melatih daya tahan fizikal badan. Yang keempat, saya mahu mempelajari ilmu baru dalam seni kawat kaki. Dan yang kelima, saya ingin melatih diri dalam menghadapi cabaran yang akan mendatang. Okey. Antara matlamat saya dalam bola sepak adalah reaksi fizikal, iaitu bola sepak. Saya mahu mengasah kemahiran bola sepak saya. Selain itu, saya dapat pelajari teknik-teknik yang baru dalam bola sepak. Yang ketiga, saya mahu wakil sekolah. Yang keempat, saya sambil main bola sepak tu saya dapat menguji kecergasan saya. Dan yang kelima, saya dapat meluangkan masa lapang saya. Reaksi fizikal saya ialah larian jarak sederhana. Antara maklumat saya ialah 1. Saya ingin meningkatkan stamina diri. Yang kedua, saya ingin mengekalkan gaya hidup yang sihat dan seimbang. Ketiga, saya mahu mengikut kawan saya untuk memasuki pertandingan larian. Yang keempat, saya ingin mengenali lebih ramai kenalan atlet larian. Yang terakhir, saya ingin menjadikan diri saya sebagai seorang yang lebih aktif dan tidak bermalasan di rumah. Rekreasi fizikal saya adalah latihan jarak sederhana. Yang pertama, saya ingin meningkatkan stamina diri. Yang kedua, saya mahu memenangi merentas desa sekolah. Yang ketiga, saya ingin mengekalkan daya tahan fizikal badan. Yang keempat, saya ingin mempelajari teknik pernafasan yang betul semasa berlari. Yang kelima, saya mahu mengekalkan jarak larian sejauh 4 km seminggu. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.